Bersama dengan Dr. Rusmini Ismail, perundi estetik. Okey, cerita kita pagi ni ialah teknik pelasingan ekspres ataupun pelasingan pantas kan. Sebenarnya kalau kita tengok di keliling kita, bentuk badan seseorang tu tak sama. Ada orang bentuk dia seperti apple, ada orang seperti pear, manakala ada orang seperti pisang, maknanya lurus kan. Jadi bentuk badan sebenarnya dipengaruhi oleh hormon dalam tubuh badan seseorang tu. Jadi kalau seorang tu punya bentuk badan seperti apple, bermakna hormon yang tinggi dalam badan dia ialah hormon jenis kortisol, iaitu hormon daripada buah pinggang. Hormon ni sebenarnya merupakan hormon stres. Oleh kerana itu kalau kita tengok personality dia pun cemas. Mempunyai personality yang agak cemas, agak stres. Kalau berbentuk pear, hormon yang tinggi ialah hormon estrogen, iaitu hormon seks. Jadi kalau tengok personality dia pun sangat keibuan, sangat lemah lembut dan keibuan. Kalau mereka yang berbentuk pisang tu, mereka hormonnya daripada otak atau pituitary. Jadi mereka ni mempunyai personality tenang ataupun cool. Itu dari segi personality. Tapi hormon juga mempengaruhi kesihatan. Penyakit yang sering melanda mereka yang berbentuk apple ni ialah darah tinggi, penyakit jantung. Kalau yang berbentuk pear pula masalah rahim, masalah fibroid dan sebagainya. Kalau yang berbentuk pisang tu saya masalah tulang. Macam arthritis. Doktor, saya kategori apa? Pisang ataupun jambu ataupun buah? Kalau Edwin nak tahu bentuk badan Edwin, okey, doktor ada sediakan satu apps percuma untuk pendengar kita ataupun penonton kita ni. Jadi apps tu boleh didapati di marisaslimway.my ya. So masuk ke website saya marisaslimway.my dan dapatkan find your body type ni. Mula-mula ukur dan isikan di baris-baris yang kosong tu ya, ukuran badan anda dan klik sahaja dan anda akan mendapat tahu bentuk badan. Maknanya gemuk dan kurus. Tengok saya dulu dan sekarang berbeza. Maksudnya kan tadi tu. So maknanya dia akan boleh memberikan kita bentuk badan kita yang sebenarnya daripada ukuran tersebut ya. So login je pada website doktor, dia disediakan dengan penuh ikhlas ya, percuma untuk semua ya. So dapatkan yang berita. Jadi apa yang kita nak buat lepas kita dah tahu bentuk badan kita. Okey, so kita belajar apakah hormon kita dan cara makan. Kalau bentuk apple, pemakanan yang sesuai untuk dia kurus, pantas ialah sayur-sayuran yang lembut seperti tomato, timun, apa lagi yang lembut Edwin? Yang mempunyai fiber yang lembut seperti carrot. Macam tu. Kalau ikutkan saya, nasi pun lembut. Okey, tapi itu bukan fiber. Okey. Okey, kalau berbentuk pear kan, sesuai sayur yang keras. Sayur keras yang belum masak. Macam brokoli, tertimun, sayur hijau kan, kacang panjang macam tu kan. Macam tu. Jadi itu perbezaan makanan dia kan. Ada orang kata kenapa saya makan oats tak kurus, ada orang kata kenapa dia makan oats kurus kan, sebab bentuk badan tu tak sama, hormon tak sama. Okey, begitu juga senaman. Kalau mereka yang bentuk apple, senaman yang sesuai sebenarnya ialah senaman yang relaxation, macam yoga dan sebagainya. Kalau mereka yang berbentuk pear, stretching. Kalau berbentuk pisang tu, senamannya adalah berbentuk jogging. Jadi senang je, saya sediakan buku e-book percuma. Bonus lagi untuk penonton hari ini, dapatkan e-book percuma doktor di www.marisaslimway.my ni. Okey, dalam tu kan ada diberi tips apakah makanan yang sesuai untuk langsing. Jadi konsep saya di Marisa ni ialah pemakanan ketogenik. Pernah dengar ke? Ketogenik. Ketogenik. Maknanya pemakanan ketogenik bermakna makanan yang merangsang pembakaran lemak. Kalau macam Edwin kata makan nasi kan, nasi dia tak merangsang pembakaran lemak tu kerana asid amino. Kerana asid amino ataupun protein di dalam dia tidak boleh meningkatkan hormon bakar lemak. Jadi pemakanan ketogenik ni termasuklah seperti kacang kuda, tauge, actually teh-o pun agak ketogenik. Teh-o, siapa suka minum teh-o, insya-Allah boleh mudah menurunkan berat badan juga. Okey, jadi saya sesuaikan sistem pemakanan ni dengan body dia. Jadi kalau buka ke buku saya tu, insya-Allah akan dapat tengok senarai. Jadi sesuaikan dengan apa yang body type kita. Maknanya body typing punya cara kan. Sesuaikan dengan body type kita dan kita dapat menurunkan berat badan kita tu dengan secara ekspres. Okey, di samping itu saya juga bagi tips tentang vitamin. Vitamin yang boleh merangsang sel-sel lemak itu untuk
open up. Sebenarnya sel lemak ni sifat dia ialah seperti balon. Dia ada pintu masuk dan pintu keluar. Jadi kalau pintu keluar dia tu tertutup, lemak tak akan keluar. Jadi banyak orang ingat masalah obesiti ni sebab makan banyak kan. Tapi sebenarnya bukan. Adakah anda sudah cuba diet senaman tetapi berat masih degil turun? Sebenarnya, obesiti bukan sekadar isu disiplin. Ia adalah satu penyakit metabolik yang kompleks melibatkan hormon dan sistem kawalan selera dalam badan. Sebagai doktor pakar, saya ingin perkenalkan satu rawatan moden yang terbukti secara klinikal, terapi GLP-1. GLP-1 ialah hormon semula jadi dalam badan kita yang membantu mengawal selera makan, memberi rasa kenyang lebih lama, menstabilkan paras gula dalam darah. Dengan rawatan ini, pesakit bukan sekadar makan kurang secara paksa, tetapi badan sendiri membantu mengawal keinginan makan secara lebih semula jadi. Rawatan ini telah digunakan secara meluas di seluruh dunia untuk membantu pesakit obesiti dan juga mereka yang mempunyai diabetes jenis 2. Namun, penting untuk difahami, rawatan GLP-1 bukan magic solution. Ia perlu disesuaikan mengikut keadaan setiap individu dan dipantau oleh doktor untuk memastikan keselamatan dan keberkesanan. Di klinik kami menyediakan penilaian kesihatan menyeluruh, pelan rawatan yang diperibadikan, pemantauan berkala untuk hasil yang selamat dan berkekalan. Jika anda serius untuk menurunkan berat badan dengan cara yang lebih saintifik dan selamat, kami sedia membantu anda. Hubungi kami untuk konsultasi dan ketahui sama ada rawatan ini sesuai untuk anda.